melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, salam sembah pembuka bicara. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Taqif Muammar bin Muhammad Uzair dari Lensa TV PSS SK Pelak. Kali ini kami bawakan kepada anda Surat Sekolahku Digital. Jom sama-sama kita saksikan. Yo! Kawan-kawan ingin mengetahui tentang cara-cara memperkasakan digital sekolah? Jom ikut saya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Kaki. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah sihat. Cikgu, saya nak bertanya, macam mana kita nak memperkasakan digital di sekolah ini? Okey, baik. Terima kasih Kaki. Baik, sebagaimana kita tahu, semua sekolah di Malaysia ke arah pendigitalan. Jadi kita di SK Pelak juga tidak kurangnya ingin menyambut seruan Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah sekolah digital. Jadi bagi meningkatkan program digital di sekolah, di SK Pelak ini telah memperkenalkan beberapa program yang mana penggunaan alat digital yang mana murid-murid dapat mengakses bahan-bahan pengajaran secara lebih fleksibel dan interaktif. Dan untuk pengetahuan Takif juga, di sekolah ini di setiap kelas kita ada komputer dan kita ada smart TV. Jadi di sana murid dapat menggunakannya dengan lebih baik. Dan kita juga mengharapkan bahawa dengan program pendigitalan di sekolah ini, kita dapat membentuk kemenjadian murid yang mana membentuk ke arah kemahiran 421 yang mempunyai pemikiran kreatif, kreativiti dan kemarahan teknologi ke arah kemenjadian murid yang lebih holistik. Okey, boleh Takif? Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian. Sekarang kita berada di Makmal Komputer SK Pelak. Di sini terdapat banyak kemudahan digital yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Antaranya ialah komputer riba yang sering digunakan oleh murid-murid sebagai bahan sokongan pembelajaran. Bukan itu sahaja, malah SK Pelak juga menyediakan studio mini layar hijau digunakan sebagai latar belakang untuk membuat sesi penggambaran dan liputan video bagi program-program anjuran sekolah, daerah dan negeri. Antara video yang pernah dirakam di sini ialah montaj kejohanan sukan olahraga SK Pelak, pertandingan pidato, pertandingan STEM dan penggambaran organisasi sekolah. Kawan-kawan, jom kita menuju ke gedung ilmu SK Pelak. Bahagian ini terdapat komputer yang disediakan bagi tujuan pembelajaran kendiri. Murid-murid boleh menggunakan komputer ini pada bila-bila masa sahaja. Di ruang santai ini juga, murid-murid boleh menonton televisyen bersama rakan-rakan. Tambahan pula, murid-murid dapat melaksanakan pembelajaran interaktif bersama guru. Contohnya menggunakan aplikasi gamifikasi seperti Bluecard. Pendekatan belajar sambil bermain sangat menarik minat murid. Dapat dilihat akan wujud persaingan yang sihat untuk menguji kefahaman bagi sesuatu pembelajaran. Seterusnya, marilah kita beralih ke kelas Smart TV. Jom! Untuk pengetahuan semua, setiap kelas di sekolah kami memiliki Smart TV bagi menggalakkan aktiviti PDPC yang lebih menarik dan kreatif. Ini ialah salah satu contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan Smart TV. Pada saya, siapa nama? Amma. Okey, Amma. Okey, cuba tengok Amma. Amma, okey. Jom kita sama-sama tengok taman herbal kami. Tidak ketinggalan juga, taman herbal turut memainkan peranan yang penting dalam pembelajaran luar bilik darjah. Kami juga menggunakan QR code bagi mengetahui maklumat tentang pokok-pokok yang ada di sini. Misalnya pokok sirih, pokok pandan, pokok serai dan lain-lain. Kami akhiri slot digital SK Pelak dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum.